Seruan Perdana Menteri bersempena Deepavali selari aspirasi Malaysia Madani. Pelan Angkatan Masa Hadapan perkukuh keselamatan Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. Seruan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar rakyat terus bersama menuju kemajuan, pencerahan dan keadilan menzahirkan komitmen kerajaan untuk membina masyarakat majmuk yang sejahtera dan harmoni. Pandangan itu disuarakan Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim. Mesej yang disampaikan oleh Perdana Menteri dalam ucapannya bersempena dengan sambutan Deepavali tahun 2025 dilihat sejajar dan selari dengan konsep dan nilai Malaysia Madani yang diketengahkan oleh kerajaan pada hari ini, yang mana konsepnya adalah berasaskan kepada keadilan sosial, berteraskan ilmu serta memupuk dan membangunkan masyarakat majmuk yang sejahtera dan harmoni. Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim. Di Terengganu, sambutan Deepavali di Kampung Jabul Perasing, Kemaman meriah setiap tahun kerana diraikan bukan sahaja oleh kaum India tetapi turut disertai kaum lain. Ketua Masyarakat India Kampung berkenaan, Siva Kumar Sri Raman, berharap semangat perpaduan dalam kalangan penduduk akan terus kekal sehingga ke generasi anak cucu. Saya sukalah tahun-tahun Deepavali sini sebab pelbagai kaum datang rumah saya. Dia datang makan muruku, makan tosai, macam-macam. So saya sukalah dengan rakan-rakan saya, rumah jiran-jiran saya pun datang semua. Hari ini YB pun datang, lepas tu kawan-kawan lama saya Hatim semua datang. So saya terima kasihlah merayakan hari Deepavali. Sementara itu, anak saudara Siva Kumar, Tugarshini Viswanathan, berasa bangga melihat tetamu pelbagai kaum hadir ke rumah mereka untuk bersama-sama meraihkan Deepavali. Selamat Deepavali Nalwartakal. Hari ini kami menyambut perayaan Deepavali dan rumah kami ramai tetamu datang pelbagai kaum seperti Cina, Melayu dan kami rasa sangat gembira. Keselamatan dan kedaulatan Malaysia di Sabah diperkukuh menerusi perancangan Angkatan Masa Hadapan bagi tempoh 5 tahun bermula tahun depan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perancangan bawah pelan itu termasuk menambah jumlah batalion di 2 brigade di negeri berkenaan serta menubuhkan 1 regimen artileri baharu. Ini bermakna 2 batalion dari Semenanjung akan dipindahkan ke Sabah. Soal menjaga keselamatan dan kedaulatan itu sangat penting dan atas sebab itulah lawatan-lawatan dilakukan di lapangan, di semua tempat, di semua negeri, di semua wilayah untuk pastikan kesiapsiagaan angkatan tentera itu sentiasa berada pada paras yang memuaskan dan kita bersedia untuk berhadapan dengan apa sahaja ancaman yang mungkin dihadapi. Selain itu, jumlah radar pesisiran pantai akan ditambah kepada 4 unit berbanding 2 ketika ini, dengan 2 daripadanya ditempatkan di kawasan Ops Pasir termasuk di Lahad Datu. Sementara itu, lebih 1,000 pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Tentera Pembebasan Rakyat Cina PLA terlibat dalam latihan ketenteraan bersama di beberapa lokasi di negara ini. Pengarah eksersis Kolonel Ismail Muhammad memaklumkan latihan 2 tahunan yang sedang berlangsung sehingga Rabu ini turut disertai beberapa agensi tempatan seperti Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia SMART. Dan pada eksersis kali ini adalah agak unik kerana kita melaksanakan eksersis di pusat simulasi SMART. Ini adalah Urban Search and Rescue dan eksersis berkonsep sebegini adalah yang kali pertama kita laksanakan di antara PLA dan ATM. Menurut Kolonel Ismail, eksersis Aman Yuyi 2025 memberi tumpuan kepada bantuan kemanusiaan dan pengurusan bencana serta keselamatan maritim, termasuk operasi di Selat Melaka yang merupakan antara laluan maritim terpenting dunia.
Ketua Jurulatih Operasi Mencari dan Menyelamat di kawasan Bandar Usar Smart, Inspektor Abdullah Ahmad Sobri pula berkata, latihan bersama itu dapat memperkukuh keupayaan keboleh-operasian ATM dan PLA selain memperluas perkongsian ilmu melalui pertukaran pakar subjek meliputi operasi amfibia dan udara. Exercise pada kali ini merupakan exercise yang julung kalinya kami pasukan SMART bersama dengan tentera dan juga bersama daripada tentera daripada China. Jadi exercise ini merupakan satu exercise yang bagus supaya kita dapat berkongsi kepakaran dan juga kita menunjukkan kepakaran kita daripada pasukan SMART kepada pasukan antarabangsa yang lain. Inspektor Abdullah Ahmad Sobri. Berita seterusnya. Dua lagi lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes seorang wanita ditemukan maut bersama anak perempuannya di sebuah rumah di kampung sekolah Juru di Bukit Mertajam Sabtu lalu. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Azizi Ismail berkata, kedua-dua lelaki berusia 40-an itu termasuk seorang warga asing direman sehingga 26 Oktober. Polis sedang mengenal pasti sama ada terdapat individu lain yang terlibat. Siasatan terperinci sedang dijalankan termasuk bagi mengetahui motif pembunuhan. Sementara itu, seorang mangsa yang mengalami kecederaan serius susulan kebakaran mercun di Paya Besar malam tadi dipindahkan ke Hospital Pulau Pinang. 5 lagi yang cedera masih dirawat di zon merah Hospital Kulim, termasuk seorang kanak-kanak perempuan. Perkara itu dimaklumkan pegawai khas kepada Menteri Dalam Negeri Saiful Ambar Abdullah Ambar. 22 mangsa dilaporkan cedera dalam kejadian itu. Beliau tidak menolak kemungkinan ada mangsa lain yang cedera ringan mendapatkan rawatan di klinik. Festival Makanan Halal ASEAN 2025 mendapat sambutan menggalakkan. Hari keempat penganjuran menyaksikan ribuan pengunjung tempatan dan antarabangsa terus membanjiri Taman Tasik Titiwangsa di Ibu Negara, sekaligus menjadikannya acara tumpuan sepanjang minggu ini. Ikuti reaksi pengunjung Yuelda Marliana Yudasril dan Farah Ilyas. Saya pusing dari satu ni kan, banyak sangat makanan-makanan yang best, menarik dan sangat berbaloi lah. Harga dia pun agak berbaloi dengan sekarang lah. Saya ada nampak dia jual bom-bom ni, ada dimsum ni pun sedap, harga pun berbaloi. Dalam RM10 boleh dapat 6. So memang sama lah, dia bukan macam food fest yang lain lah. So far Alhamdulillah, sebab banyak variety makanan kat sini. Dia ada pelbagai lah mengikut negeri. Ada yang Kedah, ada yang saya tengok Selangor pun ada. So a lot of choice lah untuk kita sambil-sambil jalan cuti-cuti ni kan, kita boleh cubalah. Luar negara, China memberi sumbangan signifikan dalam usaha menggalakkan kesamaan jantina di peringkat global. Pengarah wanita PBB bagi rantau Asia Pasifik, Christine Arab berkata, kaum wanita China melakar kejayaan besar dalam pengambilan pekerjaan. Malah kira-kira 55% daripada pengusaha perniagaan dalam talian di negara tembok besar ialah wanita. Menurut beliau, sebagai rakan kerjasama penting bagi majoriti negara di dunia, China sentiasa memasukkan usaha berkaitan wanita dan kesamaan jantina dalam agenda kerjasama sepanjang sedekad lalu. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung berkata negara itu akan memperuntukkan belanjawan yang lebih besar untuk penyelidikan pertahanan dan aero angkasa sehingga tahun 2030. Ia dalam usaha membina industri pertahanan keempat terbesar di dunia. Lee berucap pada pameran aero angkasa dan pertahanan antarabangsa Seoul 2025, pameran senjata terbesar pernah diadakan di Korea Selatan, di mana syarikat-syarikat mempamerkan senjata baru tanpa pemandu dan yang dipertingkatkan dengan kecerdasan buatan AI. Senjata kini menjadi antara ekspor paling pesat berkembang di Korea Selatan, terutamanya sejak pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Sukan penerjun negara Muhammad Syafiq Putih bertekad memburu kejuaraan hat-trick dalam acara 3 meter papan anjar lelaki pada Sukan SEA 2025 di Thailand, sekaligus mengekalkan penguasaan Malaysia dalam acara terjun serantau. Syafiq 30 tahun sebelum ini meraih emas pada edisi Hanoi 2021 dan Phnom Penh 2023, bakal membuat penampilan ke-6-nya sejak penampilan di Sukan SEA Singapura 2015. Baru-baru ini beliau meraih 2 pingat perak di kejuaraan akuatik Asia
2025 di Ahmedabad, India, masing-masing dalam acara 1 meter papan anjal individu dan 3 meter papan anjal seirama bersama gandingan muda Elvis Presley Clement. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Seruan Perdana Menteri bersempena Deepavali selari aspirasi Malaysia Madani. Pelan Angkatan Masa Hadapan perkukuh keselamatan Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awan Kecil dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum.